Kalau seorang tunang meniaga, katakanlah dia seorang suri rumah, so apa tip untuk mula berniaga? Saya rasa ini kesenambungan daripada apalaan hari tu kita punya video yang pertama. Mungkin apa yang boleh saya kongsikan, tip yang pertama memang betul kan, kadang-kadang orang selalu cakap tentang modal, tapi modal itu sebenarnya kita letak tepi dulu. Yang pertama adalah kena tanya pada diri sendiri dulu, why you nak berniaga? Adakah you nak berniaga sebab you ikut orang, ataupun you berniaga sebab you memang betul-betul berminat dalam dunia perniagaan? So yang pertama tadi minat. Yang kedua, you kena ada ilmu pasal perniagaan. Jadi sebab itu dalam perniagaan ini kena ada sedikit ilmu dulu. Yang seterusnya, kita mesti kena cinta kepada apa yang kita nak buat. Jangan apa orang buat kita nak buat, ikut trend. Kita bukan berniaga ikut trend. You kena pakar dan mahir dalam perniagaan yang you nak buat. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu tadi. You kena tahu dulu perniagaan apa yang you nak buat, dan you kena mendalami ilmu perniagaan yang you nak buat itu. Itu akan jadi lebih mudah. Dan yang seterusnya, langkah yang seterusnya, kena juga pandai bergaul dengan orang yang berniaga. Bila kita bergaul dengan orang yang berniaga, selalunya kita akan dapat aura daripada mereka. Mereka akan share energi yang positif kepada kita. Secara tidak langsung, kita akan rasa bersemangat untuk kita berniaga. Dan yang seterusnya, kena mula bersedia untuk terjun dalam dunia perniagaan ni dari segi mental, emotional, fizikal dan spiritual kita dalam dunia perniagaan. Sebab kadang-kadang berniaga ini selalu orang cakap rendah, tetapi bila kita duduk dalam dunia perniagaan, kita tahu apakah rencahnya di dalam perniagaan ini. Jadi nak tak nak, sedia dulu dari segi mental, emotional, spiritual dan fizikal. Dan akhirnya barulah kita bercakap tentang modal. Letak modal dulu. Modal tu kalau ada pun, tapi kalau kita tak bersedia, kalau kita tak faham, dan kalau kita sendiri tak betul-betul mencintai apa yang kita nak buat, susah juga. Jadi kepada anda semua yang nak menceburkan diri dalam dunia perniagaan sebagai suri rumah, ingat tips yang saya bagi tadi. Okey, fokus, jaga niat, jaga energi, jaga aura. Ingat aura, ingat di IG.